Dekat tangan saya ni adalah grinder yang dah ditukar matanya kepada mata potong kayu. Dalam video ni saya nak tunjukkan kenapa bahaya kita guna grinder untuk potong kayu. Jom. Sebenarnya saya berat untuk ulas pasal isu ni. Tapi sejak 2 menjak ni saya tengok banyak kemalangan ataupun aksiden sebabkan grinder ni. Grinder guna untuk potong kayu. Ada yang putus jari, ada yang terbelah peha, ada yang cacat kekal sebabkan salah guna grinder untuk potong kayu. Jadi nak tak nak, saya terpaksa juga buat satu video untuk jelaskan kenapa grinder ni bahaya kalau kita guna mata potong kayu ni. Okey, kegunaan grinder ni sebenarnya bukan untuk kerja kayu. Grinder ni dicipta untuk kerja besi, untuk canai besi. Dalam kerja kayu, kita hanya dibolehkan guna grinder ni sebagai alternatif kepada sander untuk gosok kayu. Grinder ni sebenarnya dia adalah alat yang multifunction, alat yang pelbagai guna. Tapi kalau kerja kayu, kita guna untuk potong kayu, grinder ni sangat-sangat bahaya sebab dia tak ada fungsi-fungsi keselamatan yang sepatutnya ada dekat mesin untuk potong kayu. Tapi saya yakin ramai tak akan setuju dengan pendapat saya ni. Sebagai contoh, ramai akan cakap memanglah bahaya sebab tak pakai blade cover. Sebenarnya blade cover untuk grinder ni tak cukup untuk lindung diri kita kalau terjadi kickback ataupun kita terlepas mesin ni semasa mesin ni sedang berpusing. Dekat sini saya ada mesin circular saw. Yang ni blade cover mesin circular saw. Blade cover mesin circular saw ni bila kita sedang potong kayu, blade cover ni akan terbuka. Bila kita dah siap potong kayu, dia akan tutup macam ni. Jadi mata circular saw yang ada dekat sini dia tak akan terdedah macam grinder. Kalau grinder, kita pasang blade cover sekalipun, akan ada lagi mata yang terdedah. Jadi mata yang terdedah ni akan risikokan kita. Tak macam mesin circular saw, dia akan terus tutup. Okey, design dia pula memang tak sesuai untuk kerja-kerja potong kayu. Contohnya, kita nak potong kayu plywood yang panjang. Kita pegang direct macam ni. Tak selesa satu hal dan tak stabil. Kalau mesin circular saw, dia ada tapak yang stabil. Dan design dia ni memang lebih sesuai untuk kerja-kerja potong. Jadi lebih selesa dan stabil bila kita nak buat kerja. Untuk mesin grinder ni, bila kita potong kayu, kita potong secara freehand. Maksudnya dia tak berapa stabil, dia akan gerak kiri dan kanan. Sebab dia tak ada tapak untuk stabilkan mesin ni. Bila kita gerak kiri dan kanan sebenarnya bahaya. Senang sangat untuk terjadi kickback. Bila mata dia, kita gerak kiri kanan, mata ni akan tersepit. Dan bila dah tersepit, mesin ni akan tendang sama ada pergi ke depan ataupun pergi ke belakang. Kalau pergi ke belakang, memang risikokan kita punya anggota badan. Kalau pergi ke depan, tak bermakna kita selamat. Mesin ni akan terus berpusing dan meliar ke sana sini. Sampailah kita tutup dia punya switch dekat sini ataupun kita tutup soket plug kita. Bayangkan kalau mesin ni tendang dan jari kita terluka. Bayangkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan jari berdarah, senang tak kita nak capai soket yang ada dekat dinding kita untuk matikan grinder ni. Nak matikan dekat sini memang dah tak dapat. Mesin ni dia akan tendang sana, tendang sini dan boleh patah balik kepada kita. Sebab itu, kalau kemalangan melibatkan grinder ni, kemalangannya biasa akan teruk. Grinder ni saya tak sambung dekat switch. Saya bertakut dan mata yang saya pakai ni bukanlah mata 4 inci. Mata ni mata yang mesin circular saw saya ni. Dan disebabkan dia bukan dicipta untuk potong kayu, speed dia pun berbeza. Speed grinder ni memang sangat laju. Kalau kita tengok dekat sini, dekat spek dia, speed dia ni 12,000. Sangat-sangat laju. Manakala circular saw saya ni, spek dia hanya 3,600 saja. Jadi dia punya speed ni 4 kali ganda lagi kuat berbanding mesin yang khas untuk potong kayu. Dan perbezaan dia lagi jenis switch. Switch yang ada dekat sini, switch yang kita tekan, kita lepas, dia terus jalan. Switch ni macam switch lampu, kita tekan dia on. Bila kita nak matikan, kita kena tekan lagi. Yang ni switch dia. Beza pula switch circular saw yang ni dia ada satu safety button. Bila kita tekan safety button ni, baru kita boleh tekan switch ni. Dan switch ni bila kita lepas, mesin ni akan berhenti.
Switch ni bila kita tekan, dia jalan, bila kita lepas, dia berhenti. Switch jenis yang ni adalah kebiasaan untuk mesin-mesin potong kayu ataupun mesin potong besi. Jadi switch yang ni dia lebih selamat. Andai kata mesin circular saw ni akan kick back, jadi bila kita terlepas switch ni, bila dia kick back, mesin ni akan berhenti. Tambah lagi dia punya cover ni lebih selamat. Tapi mesin circular saw ni, pada pengalaman saya tak pernah lagi kick back guna mesin circular saw ni. Memang senang sangat kick back. Lagi-lagi kalau kita guna freehand, persen untuk kick back tu tinggi, dalam 90%, saya berani jamin. Jadi kepada mereka yang baru ataupun bertukang secara hobi dekat rumah, bagi saya, pilihan terbaik untuk potong kayu adalah mesin yang potong kayu ni. Mesin circular saw ataupun mesin jigsaw. Saya ada buat video sebelum ni perbezaan antara mesin circular saw ataupun mesin jigsaw. Dan walaupun banyak mata potong kayu saiz 4 inci yang sesuai pakai dekat grinder ni, tapi tak bermakna kita boleh guna grinder untuk potong kayu. Elakkan guna mata potong kayu ni dekat grinder untuk potong kayu. Banyak lagi alternatif lain untuk potong kayu. Kalau kita tak nak spend duit kepada mesin, kita boleh guna juga secara manual ataupun pakai gergaji tangan. Bagi saya sangat-sangat tak berbaloi kita resikokan diri kita bertukang secara hobi dekat rumah secara santai, tapi sampai hilang jari ataupun terbelah peha apa semua, sangat-sangat tak berbaloi. Saya pernah tengok kemalangan melibatkan grinder ni. Ada yang sampai putus jari, ada yang sampai cacat kekal bahagian tangan ni, dan ada yang sampai terbelah peha ataupun terbelah betis sampai nampak tulang. Terjadi dekat tempat kita, dekat negara kita. Dalam grup-grup kayu banyak share pasal kemalangan-kemalangan ni. Dan saya juga pernah tengok video dari negara luar. Mesin grinder ni dia pakai mata untuk potong kayu, dan dia dah on switch yang ada dekat sini. Jadi dia letak dekat meja ni, dan bila dia masukkan kepala plug ni dekat plug dan dia on mesin. Bila dia on mesin, mesin grinder ni berpusing dengan liar dan tendang ke dada dia. Jadi dalam video tu saya tengok dia terus rebah dan mesin grinder ni terus berpusing. Bayangkan betapa bahayanya mesin grinder ni kalau kita salah guna. Jadi saya rasa sampai sini saja perkongsian saya untuk video kali ini, dan saya harap moga video saya ini dapat bagi kesedaran terutama kepada mereka yang masih belum tahu akan bahaya guna grinder ni. Dan saya tahu ramai tak akan setuju dengan pendapat saya kerana kita berbeza pendapat. Jadi andai ada kesalahan ataupun penambahbaikan dalam video saya, jangan segan untuk beri pendapat dekat komen. Saya amat alu-alukan pendapat daripada orang lama ataupun orang baru yang tak lokek untuk kongsi pendapat. Jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.